Bola sepak Liga Perdana, 6 perlawanan berlangsung semalam dengan tumpuan lebih terarah kepada pasukan-pasukan yang mahu merebut slot kesayangan Piala Malaysia. UiTM yang beraksi di sebelah petang terpaksa menunggu tamatnya perlawanan sebelah malam bagi memastikan tempat kesayangan Piala Malaysia selepas diikat PKNP 1-1. Sementara Negeri Sembilan kekal dengan rekod tanpa kalah selepas turut melakar keputusan seri 1-1 berdepan Perlis. Kejayaan Kuala Lumpur mengatasi MISC MIFA 2-1 menyaksikan UiTM turun ke tangga kelima. Namun lega selepas Terengganu mengatasi JDT 2-1 di Pasir Gudang. Di Stadium UiTM Shah Alam, UiTM FC memerlukan kemenangan bagi memastikan tiket kesayangan Piala Malaysia. Namun, PKNP terlebih dahulu di depan selepas kapten pasukan Muhammad Syahril Fikri menanduk masuk gol pembukaan pelawat. Kekal 1-0 tamat separuh masa, UiTM menggandakan asakan sebaik babak kedua bersambung. Usaha tuan rumah berhasil selepas Akani Sunday berjaya menjaringkan gol penyamaan ketika permainan memasuki minit ke-76. Kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati dengan satu mata selepas tiada lagi jaringan tercipta untuk kedudukan terikat satu sama. UiTM bagaimanapun lega selepas keputusan lain bagi perlawanan sebelah malam memihak mereka sekaligus meraih tiket terakhir kesayangan Piala Malaysia.